Malaysia Aviation Group melangkah ke era baharu dengan pelancaran Pelan Perniagaan Jangka Panjang 3.0 LTBP 3.0 hala 75 tahun dari 2026 hingga 2030. Pelan ini dibina atas momentum kukuh LTBP 2.0 yang bermula pada 2020 ketika MAG berjaya melaksanakan penstrukturan kewangan menyeluruh, mengurangkan liabiliti lebih 15 bilion ringgit dan menghapuskan 10 bilion ringgit hutang legasi. Sejak itu, prestasi kumpulan melonjak dengan 3 tahun berturut-turut keuntungan operasi dan 2 tahun berturut-turut pendapatan bersih positif selepas cukai. Indeks kepuasan pelanggan turut meningkat kepada 84% tahun ini berbanding 80% pada 2024, hasil penambahbaikan berterusan di setiap titik sentuhan pelanggan. Hasil bukan penerbangan kini menyumbang 18% pendapatan kumpulan, dipacu peluang baharu termasuk penyewaan hangar 4 di Subang bagi memperluas kapasiti dan keupayaan MRO. Pengarah urusan kumpulan Datuk Kapten Izham Ismail menegaskan pencapaian LTBP 2.0 memberi keyakinan untuk melangkah ke fasa seterusnya dengan sasaran lebih tinggi. LTBP 3.0, pertumbuhan berskala, berdisiplin dan masa depan penerbangan Malaysia yang lebih gemilang.